Pada tahun 230 Masihi, dunia tiga kerajaan bergegar. Panglima Agung Wei, Shaozhen, mengetuai tiga pasukan besar dalam serangan habis-habisan menentang kerajaan Shu. Objektifnya jelas, menamatkan ancaman Shu selamanya. Tentera yang digerakkan begitu besar, persediaan rapi, strategi teliti, semuanya dirancang untuk kemenangan mutlak. Mereka bergerak maju dengan keyakinan menempuh laluan pergunungan yang mencabar. Tetapi, sesuatu yang tidak dijangka berlaku. Bukan musuh yang menghentikan mereka, tetapi alam itu sendiri. Langit seolah-olah berpihak kepada Shu. Hujan lebat turun tanpa henti, membanjiri sungai, menghanyutkan jambatan, dan merosakkan jalan bekalan. Laluan pergunungan menjadi perangkap maut. Bekalan makanan dan peralatan tidak dapat sampai ke barisan hadapan. Tentera Wei, yang gagah perkasa, kini terperangkap dalam lumpur dan kebuluran. Dengan hati yang berat, Shaozhen terpaksa membuat keputusan yang paling sukar. Kempen besar-besaran itu dibatalkan. Tentera Wei terpaksa berundur dalam keadaan yang memalukan, bukan kerana kalah berperang, tetapi kerana kekuatan alam yang tidak dapat ditandingi. Kisah ini menjadi peringatan bahawa kadang-kadang kuasa terhebat bukanlah pedang atau strategi, tetapi cuaca.